What if kau dah curi balik tak ada hit? One and Only Podcast Cetaklah, hosted by Andy. Imran. Lelaki tu pergi pecah vending machine Dia Pokemon tu. bawa saw, like killer saw that. Pecahkan the whole glass and dia keluarkan everything. Rabak sah. Oh, kalau kau curi pasal lain okay tau. Ni kau masuk jail curi pasal Pokemon. What if kau dah curi balik tak ada hit? That's why. Tapi yang that time yang kat Singapore kita ada berbual pasal Labubu. yang tu lah bubu Labubu pun orang nak curi. So kau imagine Singapore going like that kind of path. That's why vending machine Pokemon semua dekat dalam mall. Tapi kat Causeway kat luar. Oh kat luar Oh kau luar bukan kat Dekat MRT kat luar. nak going down Ada there. dua lah. satu dekat yang tingkat 3 tu kan. Tingkat 4 tu. 4. 4. Satu punya kat luar dekat dengan apa UOB. Sebelah escalator. Oh ya. Dekat yang money changer tu Yes. Yes, correct. Okay. Tu aku pun macam seram juga lah if Singapore going that path. Because sekarang aku ni macam terfikir kan nak bawa saw. dia admitted